Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Angan Bambam Channel. Bagi yang baru jumpa channel ni, aku ucapkan selamat datang. Dan pada yang support channel Angan Bambam ni, aku ucapkan terima kasih banyak. Baik, hari ni aku berada di JT Pak Lim. Hari ni aku nak try mancing lah. Harap adalah hasil daripada hari ni ya. Okey, so nantikan hasil apa yang aku dapat ini. Okey. Assalamualaikum. Dia. Ya. Mana mai? Ha? Pagi lah. Dah jumpa dia punya toki? Bangla ke? Ambil dah 45. 5. Duit bayar belum? Lagi. Okey. Nanti member mari settlekan. Dekat itu. Ya, tak ada. Kalau saya mau datang. Tak. Awal kedai tu pula. Dalam pukul 8. Oh, kenapa awak ni makan? Ya, kena pusing tu. Masuk tadi. Ada kelas tu dia pun. Alhamdulillah. Dah habis berapa? Pusing berat. Ini. Ya. Kalau kecil sikit apa batu ni? Sebab air mati. Dah kecil aku dah. Air mati. Ni. Tu kau beli mesin tu? Tu beli mesin. Siap. Tu beli je. Beli je. Beli kan? Berapa je? 20. Apa tu? Yang budak takraw. Okey, hari ni kita guna umpan kumpul. Lagu mus bakar. Ni kumpul. Okey. Okey, buat lubang dulu supaya ada bau. Okey. Kita ambil umpan. Sedang siapa pula tungai dia? Apa dah? Lama agak apa pula? Oh ni? Tak ada kuat dah ni. Boleh cek kilo. Kita masukkan dalam ni. Sebisa tu masuk. 5 orang tapi seorang 5 orang. Setiap boleh banyak. Kita dah buat lubang, kita gaul sikit dengan minyak lock oil. Ni lock oil. Promo. Seafood dia. Ni lock oil. Kita kecil-kecil dah ni. Kabur dah. Roti dah. Masuk kecil-kecil. Okey, sikit. Tersila. Okey, kita buat macam ni. Cara macam apa? Jaga bau okey, cantik. Kita buat lubang sikit lah. Alright. Jom kita tengok pula. Kita masuk dalam bumbu. Wilap bubur. Okey. Ada dah? Okey. So, kita lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim.
ada angler-angler kita sedang beraksi. Ustaz Man, ini Ustaz Man dengan joran dia. Nak cari daun baru. Daun baru. Okey, kita tengok joran-joran yang ada kat sini. Ini angler kita. Tuh bodoh. Ikan tak makan lagi nampaknya. Si Zulfadli dengan Cik Azizi sedang beraksi. Okey, kita tengok. Mengalahkan Abang Misai. Ini keadaan di sekitar Jati Palim. Ini angler-angler kita, Cik Muhaimin. Cik Kamu Zaman, tengok. Pung-pung lah. Tak ada nak subscribe ni. Boleh ni. Lama ikan duri. Dia cakap tu orang lama-lama mencuri. Ni namanya ikan kelama. Baik. Kak. Angler kita, angler Zul kita. Ini kerapu bakar. Bukan ayam, kerapu bakar. Bukan ayam ah? Bukan ayam, kerapu bakar. Ada ikan tu. Betul lah. Ikan dengan sirat sekali. Oh. Jadi. Mana sirat ni? Oi, dengan sirat sini Oh. Ikan besar tu, ikan besar. Oh, sirat seli. Ya, ni lah angler man. Angler man. Ini angler Zizi. Dengan lapar. Pala. Boleh? Boleh. Oh, kerapu bakar. Ada rezeki kita hari ni. Tak gitu, angler Zizi. Boleh. Ya, mari.
Okey, mantap, mantap. Apa nama pencah? Hilwan ikan. Siakak senama ikan duri, inilah ikan kelama. Cakap bohong lama-lama mencuri. Chef kita, Angler Muhammad. Akak dari mana? Ha. Tak nampak. Oh, okey. Makan petang kita hari ni. Atas lawan pagi. Chef kita. Ini dia menu kita petang ni. Maggi udang limau. Mantap. Tengok Angler Fadli makan. Sedap, terbaik. Ni baru ni. Baik. Tiga. Terbaik. Ini lagi. Dimasak oleh Chef Muhammad. Chef Muhammad. Oh. Mantap geng. Sedap. Jom makan. Bismillah. Mana sudah kamu? Itu tadi. Gapu jadi. Ambil agak ni. Dah. Aku dah hari ni. Benar. Tengok. Ni sikit. Kalau Cina panggil apa tak? Ada. Yang mari tarik. Yusang. Tu dah. Kita dapat pengai tadi. Plastik ada. Bagi dia minum. Ganti pakai. Ni. Plastik. Oh, yang bagus. Ya. Bagi 2019. Sudu gerpu ada. Hou liao. Oh, dia kau. Itu ada. Ada kamu kita rasa makin pengai tu. Ini kering camping ni. Kering camping. Pengai tak jadi. Kalau tak siap teh. Kena masuk hutang kan tak? Tak rasanya. Kita pernah sedang ni. Mana lagi udahnya nasi kan? Pasal. Masuk sini ngapai. Main buat gitu pasal makan juga. Kena makan. Kecil acil masuk. Kena makan. Kena makan. Tak apa, sakit tak apa, ubat ada. Sebab tu bawa. Tak risau. Dengan angin sepoi-sepoi basuh. Jadi ni. Bunyi loceng. Burung kelabut. Tinggal Maggi tu. Kejar loceng tu. Apa? Itu dia Angler Fadli kita dapat ikan. Lama. Cantik. Puan tak tu pun tak dua puan. Melintang. Oh dia. Mak sikit. Aman ni. Sap. Sazali ada apa? Kan? Mari tak. Apa ni? Jenak. Wow. Ya. Apa ni? Udah. Hah? Apa udah? Bumpun. Mantap. Angler Zizi kita. Dah. Angler Zizi kita. Sapas. Wah, tu. Ni cakap. Nanguk. Mana dah saut. Mana? Saut. Mana? Deh. Oh, cepat. Mana ikan sini? Tu 9 weh.
Hah? Bismillah. Bismillah. Itu besar. Ha. Mana buat nak mana tak. Tahu. Nak. Bahaya. Ya. Tak lebih tengah kan. Sengat di atas tepi kiri kanan. Oi, cuba rasa pedas tak oi? Rasa pedas kiri kanan. Agak kena tekan. Besar oi. Buat lauk oi. Kiri kanan. Agak kena tekan. Kamu tak main. Tidak, angler kita, angler Muhammad dapat 9 oh. Sekilo. Oh. Besar baik. Apa? Lama. Lama Ikan duri. Tengok. Oi, boleh pula. Besar baik. Besar. Oi, mana lesen ni? Besar oh, tengok. Kita pusing ya. Dia cakap dia. Apa dia? Dia cakap dia. Okey sahabat-sahabat, ini hasil kita. Sehingga pukul berapa? 6.30. Ni hasil kita sehingga pukul 6.30 petang. Paling besar ni 9 oh. King. Okey guys, sekarang kita nak balik. Cukup setakat hari ni je. Hasil-hasil kita yang dapat pada hari ni. Terima kasih kepada semua angler kita hari ni. Terbaik. Terima kasih terbaik. Yes. Alhamdulillah ada lah rezeki. Ada rezeki, alhamdulillah. Ada rezeki kita baik. Kita tengok rezeki apa yang ada hari ni. Tidak. Bilang semua ada. Hidup begitu. Okey. Ada lagi. Jadi Ni ada lagi. ada lagi. Dapat udang. Udang pun ada. Nampak? Sisi datang JT Pak Lim. Okey. Alright, itu saja. Bye bye. Kita jumpa lagi. Boleh kan? Boleh. Tengok tangga kan? Okey bang, terima kasih bang. Terima kasih. Oh ya ke? Ada apa? Ular. Oh ya. Okey guys, sampai sini je kita punya mancing di JT Pak Lim. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk next trip memancing. Okey, bye bye. Assalamualaikum.